Jadi awak akan bekerja kat sini seminggu cuma 2 kali saja masuk office. Terima kasih Encik. Gaji pula RM5,500 sebulan. Boleh Encik, ikut Encik. Cuti pun awak tak payah apply. Awak just cuti je bila-bila masa awak. Oh, senang macam tu Encik. Tak payah mesej bos, tak payah mesej HR, tak payah mesej management, tak payah mesej manager, tak payah. Awak boleh cuti bila-bila ikut suka awak. Ikut Encik lah, saya okey Encik. Awak tak perlu punch card. Awak just bebas saja. Nak masuk, tak nak masuk pun tak apa. Saya ikut Encik. Encik bagi apa-apa, saya ikut Encik. Macam tawaran Encik tu, saya rasa macam not bad lah untuk saya. Not bad? Not bad lah. Jadi Encik, bila saya boleh masuk kerja Encik? Kita tak terima pun. Lepas tu Encik cakap tadi semua macam okey je? Ya, saya bukan okey tak okey. Sekarang ni awak yang bagi tahu awak nak apa. Saya cuma ulang saja. Encik cara macam nak bagi tadi? Tak, saya nak pastikan betul ke awak minta daripada company macam tu? Betul. Biasalah Encik, normal lah kalau ikutkan RM5,500 tu sebenarnya tak cukup lah Encik. Sebab saya pun... Tak cukup? Tak cukup lah Encik. Awak ada rumah sendiri ke? Saya sekarang duduk dengan mak saya Encik. Duduk dengan mak ayah tak cukup RM5,500.